Hello semua, kembali lagi bersama saya. Hari ni saya nak saya nak beritahu kamu semua tentang semua jenis semua cerita Kamen Rider yang saya belum tengok lagi. CD, okay? Bukan movie, bukan cerita DVD spesial, cerita bersiri berepisod, okay? Alright. Minta maaf lah sebab ni lah angle baru saya eksperimen. Maksudnya kali ni kita santai-santai aja, tak perlu nak battle sangat, nak gaduh ke apa. Okay, kita santai saja pada hari ni. Alright, nah main bah nasai. Kita budak main nasai main. Yo. Okay, jadi sebelum tu kita like, subscribe dan tekan notification. Ni video santai aja. Saya ada sambil telefon ni kalau saya terlupa satu. Alright. Jadi cerita semua Kamen Rider yang saya belum tengok lagi, dari Showa, Heisei, Reiwa. Showa, kenapa okay. Semua jenis Kamen Rider Showa saya tak tengok sampai habis. Hell nah. Tak elok lah, jangan sebut hell. Itu tidak elok. Jadi Ichigo, Nigo, V3, Riderman, Egg, Sky Rider, Amazon, Super One, Black RX, ZOJ. Kamen Rider Shin saya ada tengok, tapi itu movie, jadi tak kira. Yang per episod saja tu saya tak tengok. Mungkin antaranya sebab bosan. Saya tak tahu. Saya tak ada masa nak tengok. Dan juga saya macam sedikit takut lah nak tengok cerita Kamen Rider Showa ni. Sebab kan zaman dulu punya sama Showa punya cerita agak menyeramkan. Namai. Lepas tu juga dia punya plot dia macam sama je. Main character punya keluarga mati. Jadi main character tu digaduh. Dia tukar jadi Kamen Rider untuk gaduh dengan musuh punya kumpulan organisasi. Saya dah tengok beberapa episod, tapi saya tak tengok sampai habis. Alright. V3 saya ada tengok. Saya suka lagu dia, mantap. Agak sedih jugalah. Adik semua keluarga dia mati jatuh je. Black RX cerita tu best. Tapi saya hanya tengok episod 1 dengan episod 2 yang ada di channel Toy. Saya tak tengok sampai habis. Jadi ada lagi Super One ada saya tengok episod 1 dengan 2, tak tengok habis. Itu je. Kamen Rider Shin itu dalam movie, jadi tak dikira. Kamen Rider ZO, walaupun saya suka cerita lagu Aiga Tomaranai tu kan, saya belum tengok lagi movie dia, tapi macam mantap rasanya lah. Okay, jadi itu je lah cerita Showa yang saya belum tengok sampai habis. Alright, boom. Namai Heisei pula. Heisei ni lain. Sebab Heisei ni rasanya ramai orang yang minat. Kuga saya dah tengok sangat best sampai habis. Sopar. Lepas tu Kuga, Agito pun sama, saya dah tengok sampai habis. Sopar. Agito, Ryuki, Yummers, delicious. Sopar. Kuga, Agito, Ryuki, Vice, Blade. Vice dengan Blade pun saya dah tengok juga, memang best. Saya rasa Kamen Rider Blade kot yang paling favourite saya. Sangat mantap sebab dia punya banyak meme. Hibiki saya tak tengok. Okay, Hibiki saya tak tengok. Alright. Mungkin sebab dia tak cakap Henshin lah. Itu buat saya tak minat sangat. Hibiki, Kabuto saya tengok sampai habis. Sopar. Sekejap, baik saya tengok list Kamen Rider semua, saya terlupa. Kabuto saya tengok, Sopar sekali. Nasai Cast of Clock Up and That nama. Kamen Rider Den-O, itu yang cerita paling baru saya tengok
yang baru-baru ni pada tahun 2025 saya tengok. Sangat best. Wey, Kamen Rider Den-O mantap. Okay, jap. Kamen Rider List. Okay. Jadi Kamen Rider Den-O saya yang paling paling baru-baru ini saya tengok. Kita pergi Fast Play. Kamen Rider Den-O. Kiva. Okay, Kiva saya tak tengok. Alright, jadi list semua Kamen Rider saya belum tengok. Semua cerita Showa, Hibiki, Kiva. Ada kita. Okay, jap. Saya scroll. Ramai. Blade, Hibiki, Kapto, Den-O, Kiva. Ya, Kiva belum saya tengok. Ada recommend saya tengok Kamen Rider Kiva. Okay lah, nanti saya akan tengok. Tapi saya tengok episod 1 dia macam membosankan lah. Saya macam kurang minat sikit. Kemewahan kerajaan apa semua. Saya macam bukan macam saya lah. Saya suka macam miskin. Kamen Rider Decade saya dah tengok sampai habis. Mid. Kamen Rider Double rasanya Kamen Rider Double saya dah tengok di TV tapi saya tak ingat apa yang saya tengok sebab rasa yang budak-budak. Rasanya okay, Kamen Rider Double ni saya kirakan sekali lah sebagai Kamen Rider saya boleh tengok sebab saya tengok rasa yang Futo and that. Kamen Rider Oz sama juga situasi macam Double, jadi kira lah. Kamen Rider Forze pun sama juga. Kamen Rider Wizard, okay, Wizard saya tengok di Astro Tria. Tu cerita dia agak bantak lah. Majiku sarong tarho. Guys, saya tak tengok langsung. Tapi ramai orang kata cerita tu best. Jadi okay, boleh. Kamen Rider Drive tak tengok langsung. Ramai sebab apa? Siapa tak tahu kenapa. Entahlah. Kamen Rider Ghost tak tengok. Waktu saya darjah 1 dengan darjah 2, saya ada dengar khabar pasal Kamen Rider Ghost ni. Macam padunya Kamen Rider baru. Tapi baru-baru ni saya berpasan ramai orang tak suka cerita Kamen Rider Ghost. Jadi lagilah saya tak nak tengok cerita Kamen Rider Ghost ni. Tapi nanti lah, kalau saya rajin saya tengok dengan cara halal. Kamen Rider Amazons, X8 tak tengok. Kamen Rider Build tak tengok. Saya tak tengok. Kamen Rider ZO, okay, ZO saya tengok. Nama saya tengok setiap minggu di YouTube. Ada cerita Kamen Rider ZO official atau Kamen Rider ZO official mana dia? Kamen Rider official, tak ingat saya. Saya agak sedih juga, macam tak minat sikit lah Kamen Rider ZO sebab kenapa dia nak kena rembat kuasa Kamen Rider lain? Bukan yang guna pun. Nanti mati juga. Kamen Rider 01 saya tak tengok tapi nampak macam mantap. Nanti saya akan tengok lah. Kamen Rider Saber saya tak tengok. Banyak cerita yang saya tak tengok sebab saya ketinggalan. Kamen Rider Saber saya tak tengok langsung. Kamen Rider Revice saya tak tengok sebab nampak macam agak lain. Nampak macam terlalu pelik punya warna, kumpulan warna dia. Dan ada apa ni, gimmick setan.
Ya, saya tak minat. Mungkin kalau saya tengok akan ubah saya punya fikiran. Dan juga ada Kamen Rider yang labah-labah tu macam mantap. Let's go. Woi, panjangnya. Bro. Mesti demo kot nama dia. Demon's Lair. Kamen Rider Geats saya ada tengok. Agak mantap lah. Dia macam Kamen Rider Double. Tapi dia macam Nasen, Name. Lepas tu dia punya konsep geng. Macam pergaduhan. Macam Kamen Rider Ryuki. Oh, ni nak kira Kamen Rider Black Sun. Bila kira saya tak tengok. Okay. Kamen Rider Gachat saya tak tengok. Sebab apa? Wow. Sampai Gachat ya? Maksudnya ada lagi ni. Kamen Rider Gachat saya macam agak nampak macam design dia macam tebal sangat lah dia punya card tu. Dan juga ada Kamen Rider Legend kot nama dia. Dia nampak macam Decade. Okay. Ada lagi ya? Jadi semua list Kamen Rider saya boleh tengok. Ichigo, Nigo, V3, X, Amazon, Stronger. Oh, Stronger. Sky Rider, Super One, Z Cross. Itu movie lah. Mampus lah. Black RX. Shin, Kamen Rider Shin. Ni movie. Tak. Okay. Hibiki. Kiva. Okay, Kamen Rider the first pun sebab tapi tu movie itu saya nak cerita apa cerita dan dah tengok Double O's Forze Game Drive Ghost Kamen Rider Amazon lah. Sigma ambil. Kita santai saja pada hari ini. Excite, Build, 01, Saber, Revise, Gate. Bukan Gate. Black Sun, Gachat, Gav, dan juga apa tu nama dia? Nama Kamen Rider terbaru tu saya belum tengok lagi. Kata Ahang itu memang untuk orang putih. Untuk orang di di orang barat. Sebab cerita dia memang bukan macam cerita lain lah. Dan juga dia punya tali pinggang ni singit. Apa tak nama dia? Lupa. Dia gimmick dia mimpi. Saya minat lucid dreaming. Jadi agak mantap juga lah. Kejap ya. Bila bermalam tidur. Tak apa, kita santai je pada hari ini. Saya akan nyanyi sikit lah. Boleh macam ni. Tak ada siapa belah lah. Bila bermalam tidur, malam rehat, sopar geng sangat sopar sepenuh jiwa. Ahang. Bila bermalam tidur, malam rehat, sopar geng sangat sopar sepenuh jiwa. Saya sudah lupa lah nama dia apa. Alamak, saya dah lupa lah. Tak apa, kita santai.
Sikit lagi. Sikit lagi. Nox ke? Kamera Nox. Bukan Nox. Mesti ramai dah orang tak tengok video ni sekarang. Maafkan saya lah. Nox ke? Nak tidur. Yes. Saya kena cari juga nama kamera ni. 01. Bukan 01. Okay. Zest. Akhirnya kamera Zesty. Saya tak tengok itu. Okay. Akhirnya saya boleh tidur dengan tenang. Kamu tengok sampai sini. Mantap lah kamu main sopar. Beli aiskrim kan. Mantap kamu. Sangat sopar. Okay, jadi itu sahaja. Pasti berkata like, subscribe dan tekan notification. Nanti saksikan video paling banyak video akan datang. Bye.